Hai. Bagi tu. Kita hari-hari. Hari ni kita nak jalan petang-petang. Bukan. So, Yang ni skrap. yang Ni mana skrap. minta nak vlog? Manja mantap. Marilah kita keluar. Ya agak bising, Bising banget. Tengok sesuai face. Adik, solat dah? Dah, kau tak pasal. Mana puasa? Jangan puji aku kembang nanti. Dah lah kembang dah. Dia buat contoh. Ambul. Seribu. Kau masuk tak? Bayarlah. Bawa IC lesen. Tu je. Bawa apa? Dah tunjuk apa? Tak ada perasaan ni. Update. Dah kat rumah. Irma beli konektor tadi. Ala-ala nak belanja adik Irma. So kita belilah untuk diri kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. So sekarang cuti sekolah. Irma rasa Irma nak on balik YouTube sebab rasa dah lama dah tinggal. Rasa sebersalah sebab tinggalkan korang. Tiba kan. Disebabkan ramai sangat hari tu ramai sangat buat permintaan dekat Irma. Nak vlog, buatlah vlog. Nak daily vlog.
So Irma try lah buat. So enjoy ke tak? Tak kan? Live Irma taklah best sangat untuk tunjuk kat korang. Live Irma taklah seronok sangat nak dibandingkan dengan live korang. Sedangkan daily vlog atau vlog ni adalah perkara memang mustahil lah, sebab tak enjoy pun. Video ni akan jadi boring. Itulah bagi pendapat Irma lah. Sebab Irma ni YouTuber baru nak YouTuber Irma ni baru je masuk dalam bidang YouTube ni, and baru nak naik. Irma tak ada fan lagi, Irma tak ada subscriber tetap. Irma tak boleh nak buat konten macam tu. Sebab Irma tak ada subscriber tetap lah, senang. Jadi Irma buat konten berdasarkan minat korang. So kalau Irma buat vlog, adakah korang minat ke nak tengok live Irma? Sedangkan hanya bosan. Video akan jadi bosan disebabkan ramai sangat yang minta vlog. So Irma belanjalah satu video cukup. This saja Irma. To start the day yet, I just wanna stay, even if we run late.